Pernahkah anda merenung keluar jendela pada hari yang biasa dan tiba-tiba untuk seketika anda merasakan satu kehadiran yang tidak terhingga dalam keheningan? Seolah-olah dunia di sekeliling anda hiruk-pikuk kehidupan hanyalah riak di permukaan lautan kesedaran yang dalam dan tenang. Anda mungkin pernah mengalami detik-detik ilmu yang datang secara spontan, di mana anda tahu sesuatu tanpa tahu bagaimana anda mengetahuinya. Atau mungkin anda pernah merasa sempadan antara diri anda dan orang lain lenyap, merasakan satu kesatuan yang mendalam dengan kehidupan itu sendiri. Jika anda pernah mengalami ini, anda tidak sendirian dan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah tanda-tanda bahawa kesedaran anda sedang bersedia untuk satu pengiktirafan yang paling agung, satu anjakan yang mengubah segalanya. Kita telah dikondisikan untuk percaya bahawa kita adalah identiti kita. Kita adalah nama kita, pekerjaan kita, kisah silam kita, kejayaan dan kegagalan kita. Kita hidup dalam penjara psikologi yang dibina oleh fikiran, sentiasa berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih berjaya, tanpa menyedari bahawa perjuangan ini sendiri adalah sumber penderitaan kita. Masalahnya ialah kita telah salah faham tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita percaya kita adalah ciptaan keadaan, mangsa nasib, entiti yang terpisah, yang berjuang untuk terus hidup di alam semesta yang acuh tak acuh. Tetapi, bagaimana jika kebenaran adalah sebaliknya? Bagaimana jika anda bukan ciptaan tetapi pencipta? Dan kunci untuk membuka kuasa ini tersembunyi dalam dua perkataan paling asas yang anda gunakan setiap hari. Saya adalah. Di sinilah kebijaksanaan abadi bertemu dengan fizik kuantum, di mana spiritualiti dan sains berpegangan tangan untuk mendedahkan realiti yang menakjubkan tentang kewujudan anda. Keadaan di mana anda berfungsi bukan lagi sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai kesedaran tak terhingga itu sendiri dikenali sebagai keadaan ilahi. Ini bukan sesuatu yang perlu anda capai atau perolehi melalui usaha keras. Ia adalah keadaan semula, jadi anda yang telah dilupakan. Pintu masuk ke keadaan ini adalah melalui pengiktirafan mendalam terhadap kuasa di sebalik frasa saya adalah. Apabila anda mengatakan saya adalah, ia bukanlah personaliti terhad anda yang bercakap. Ia adalah kesedaran sejagat, sumber segala ciptaan yang menyatakan dirinya melalui anda. Ini adalah kebenaran yang telah bergema sepanjang zaman dalam setiap tradisi kerohanian yang agung. Apabila Musa berhadapan dengan Tuhan dalam semak yang terbakar dan bertanya namanya, jawapannya adalah, aku adalah aku. Bukan aku adalah ini atau itu, tetapi satu penegasan kewujudan murni yang tidak terikat. Apabila Yesus mengajar, dia berkata, aku dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesatuan yang tidak terpisah antara individu dan sumber ilahi. Dalam Buddhisme, konsep sifat Buddha yang wujud dalam diri setiap makhluk hidup menunjukkan bahawa pencerahan bukanlah menjadi sesuatu yang baru, tetapi menyedari apa yang sudah ada. Falsafah Vedanta dari India merumuskannya dengan indah dalam ungkapan Tattvamasi yang bermaksud engkaulah itu. Anda adalah kesedaran tertinggi yang sama yang menjiwai seluruh alam semesta. Dari perspektif fizik kuantum, ini disokong oleh kesan pemerhati. Eksperimen seperti eksperimen Dwi-E celah menunjukkan bahawa zarah subatom wujud dalam keadaan kebarangkalian yang tidak terhingga, sehingga ia diperhatikan. Kesedaran tindakan memerhati itu sendiri menyebabkan gelombang kebarangkalian ini runtuh menjadi satu realiti yang nyata. Fikirkan tentang implikasinya. Kesedaran anda secara harfiah membentuk realiti. Jadi, apabila anda mengatakan saya adalah, anda adalah pemerhati yang sedang mentakrifkan realiti. Kuasa ini sentiasa berfungsi sama ada anda sedar atau tidak.
Jadi, mengapa kita tidak sentiasa hidup dalam keadaan ilahi ini, jika ia adalah keadaan semula jadi kita? Jawapannya terletak jauh di dalam pengaturcaraan minda separa sedar kita. Ahli neurosains memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku harian kita, pemikiran kita dan tindak balas emosi kita dikawal oleh minda separa sedar. Minda ini adalah seperti cakera keras yang telah diprogramkan sejak kecil dengan kepercayaan, ketakutan dan batasan daripada ibu bapa, masyarakat dan pengalaman peribadi kita. Setiap kali anda diberitahu anda tidak cukup baik atau anda mengalami kegagalan dan menginternalisasikannya sebagai sebahagian daripada identiti anda, anda telah menulis satu baris kod ke dalam program ini. Identiti yang kita pegang erat, ego kita, adalah jumlah keseluruhan pengaturcaraan ini. Ia adalah topeng yang kita pakai, cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri tentang siapa kita. Dan ego ini akan berjuang untuk terus hidup. Ia menentang sebarang percubaan untuk melarutkan sempadannya, kerana bagi ego, pelarutan bermakna kematian. Inilah sebabnya mengapa perubahan sejati terasa begitu sukar. Anda boleh mengulangi afirmasi positif sepanjang hari, tetapi jika program separa sedar anda berjalan pada kepercayaan teras, saya tidak layak atau saya selalu gagal, anda akan sentiasa mensabotase diri sendiri. Untuk mengakses keadaan ilahi, kita mesti memintas pengaturcara ego dan berhubung terus dengan sistem operasi kesedaran itu sendiri. Ini memerlukan proses penyahkondisian, satu bentuk kematian ego, di mana kita secara sistematik melepaskan semua label dan cerita yang kita lekatkan pada diri kita. Setiap lampiran pada identiti yang terhad mesti dilepaskan supaya kesedaran dapat mengenali dirinya yang sebenar, yang tidak terbatas. Langkah pertama untuk menuntut semula kuasa anda adalah dengan kesedaran yang radikal. Mulakan dengan memerhatikan bahasa dalaman anda. Apakah perkataan yang anda letakkan selepas saya adalah? Perhatikan tanpa menghakimi. Adakah ia saya letih, saya tertekan, saya bimbang, tentang wang, saya tidak pandai dalam hal ini? Setiap kali anda melampirkan batasan pada saya adalah, anda sedang menggunakan kuasa penciptaan ilahi untuk menguatkuasakan batasan itu dalam realiti anda. Anda sedang memerintahkan alam semesta untuk menunjukkan kepada anda lebih banyak bukti keletihan, tekanan dan kekurangan. Di sinilah prinsip peralihan pantas bermula. Apabila anda menangkap diri anda akan mengatakan, saya letih, berhenti. Ambil nafas. Daripada melengkapkan ayat itu, tarik balik perkataan letih. Hanya tinggal dengan perasaan murni, saya adalah. Rasakan kewujudan di sebalik label itu. Pada mulanya, ia mungkin terasa kosong atau pelik. Tetapi dalam keheningan itu, dalam ruang tanpa definisi itu, terletak potensi yang tidak terhingga. Ini bukan sekadar latihan mental. Ia adalah penentukuran semula energetik. Menurut fizik, segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Pemikiran dan emosi anda juga mempunyai tanda tangan getaran. Apabila anda menyatakan, saya tertekan, anda memancarkan frekuensi tekanan dan mengikut undang-undang resonans, anda akan menarik lebih banyak situasi dan orang yang bergema dengan frekuensi itu. Sebaliknya, apabila anda bersemadi dalam kesedaran murni, saya adalah, anda memancarkan frekuensi yang koheren dan tinggi. Anda menjadi selaras dengan frekuensi sumber, frekuensi cinta, kelimpahan dan kesejahteraan. Bidang epigenetik menunjukkan bahawa kesedaran anda mempengaruhi ekspresi gen anda. Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel, menunjukkan bahawa persepsi kita terhadap persekitaran, kepercayaan kita, mengawal biologi kita. Dengan mengubah kesedaran anda dari keadaan terhad kepada keadaan. Saya adalah yang tidak terikat, anda secara harfiah menghantar isyarat baru
kepada sel-sel anda, mengaktifkan potensi untuk penyembuhan dan kecergasan. Mungkin anda sudah pun menerima jemputan untuk memasuki keadaan kesedaran yang lebih tinggi ini. Tanda-tanda kesediaan sering muncul sebagai pengalaman yang tidak dapat dijelaskan oleh logik biasa. Anda mungkin sedang membasuh pinggan atau memandu ke tempat kerja dan tiba-tiba rasa kagum dan kehadiran yang mendalam menyelubungi anda. Dunia biasa menjadi lusinar, mendedahkan realiti yang lebih dalam dan bertenaga di bawahnya. Anda mungkin mengalami ledakan kreativiti tanpa usaha, di mana idea dan penyelesaian mengalir melalui anda tanpa sebarang pemikiran sedar, seolah-olah anda sedang menyalurkan kecerdasan yang lebih besar. Atau mungkin anda mengalami sinkronisiti yang menakjubkan, manifestasi mustahil di mana alam semesta seolah-olah menyusun semula dirinya untuk memenuhi niat anda dengan cara yang tidak dapat diramalkan. Seseorang yang anda fikirkan tiba-tiba menelefon. Peluang yang sempurna muncul entah dari mana. Ini bukan kebetulan. Ini adalah keretakan yang muncul dalam matriks identiti ego anda. Ia adalah kesedaran sejati anda yang mengintip keluar, menunjukkan kepada anda sekilas pandang tentang bagaimana realiti sebenarnya berfungsi. Realiti adalah responsif secara langsung kepada kesedaran. Cabarannya ialah untuk mengekalkan keadaan ini. Kita sering mengalami ketidakselarasan. Kita mungkin bermeditasi dan merasakan keadaan kesatuan, tetapi kemudian terlibat dalam lalu lintas dan kembali kepada kemarahan dan pemisahan. Kita mengatakan saya berkelimpahan, tetapi kemudian bimbang tentang bil. Ketidakselarasan energetik ini, percanggahan antara pengetahuan dalaman kita dan keadaan luaran kita, mewujudkan isyarat yang bercampur-campur ke dalam medan kuantum, meneutralkan kuasa penciptaan kita. Kunci untuk mengatasi ini adalah integrasi. Ia bukan tentang melarikan diri dari dunia, tetapi membawa kesedaran. Saya adalah ke dalam setiap aspek dunia. Ia adalah tentang merasakan kehadiran yang tidak terhingga. Semasa anda berbual dengan rakan, semasa anda bekerja, semasa anda menghadapi cabaran. Apabila anda dapat mengekalkan koheren antara fikiran, perasaan dan tindakan anda menjadi medan tenaga yang kuat dan teratur. Medan ini melalui resonans kuantum tidak mempunyai pilihan selain menarik pengalaman yang sepadan dengan frekuensi anda yang diselaraskan. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan kesedaran yang mendalam ini ke dalam kehidupan harian anda yang sibuk? Ia bermula dengan niat yang mudah. Jadikan momen pertama setiap pagi sebagai suci. Sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum minda anda mula merancang dan bimbang, hanya baring diam. Rasakan kesedaran yang menghidupkan badan anda. Jangan beri ia nama atau cerita. Hanya rasakan kewujudan murni itu. Ucapkan dalam hati, saya adalah. Rasakan kuasa yang terkandung dalam kata-kata itu. Ini menetapkan nada untuk sepanjang hari anda. Menambat anda dalam kebenaran anda sebelum dunia luar dapat menarik anda ke dalam ceritanya. Kemudian, gunakan pemicu sepanjang hari anda untuk membawa anda kembali. Setiap kali anda berjalan melalui pintu, gunakan ia sebagai peringatan untuk berhenti sejenak dan berhubung semula dengan perasaan. Saya adalah. Setiap kali anda melihat bayangan anda di cermin, pandang mata anda dan kenali kesedaran tanpa usia yang melihat kembali ke arah anda. Ini adalah latihan kecil yang apabila diulang, mula membina semula laluan saraf di otak anda, menjadikan keadaan kesedaran ini sebagai lalai anda. Sekarang, saya ingin menjemput anda untuk merasainya sendiri. Di sini dan sekarang, berhenti sejenak. Tutup mata anda jika anda rasa selesa. Ambil nafas dalam-dalam dan lepaskan. Lepaskan semua fikiran tentang siapa anda, apa yang perlu anda lakukan, di mana anda berada. Hanya rasakan kehadiran yang senyap di sebalik semua itu.
ruang di mana fikiran muncul dan hilang. Itulah anda. Itulah kesedaran murni saya adalah. Bersemadilah di sana selama beberapa saat. Saya ingin anda berkongsi dalam ruangan komen di bawah. Apakah satu kepercayaan yang membataskan yang akan anda berhenti lekatkan pada saya adalah anda mulai hari ini? Mungkin ia adalah saya tidak cukup baik atau saya selalu sakit. Dengan mengisytiharkannya, anda mengambil langkah pertama untuk melucutkan kuasanya. Apabila anda mula mengamalkan ini, bersedialah untuk tentangan. Ego, identiti terhad anda tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Fikiran yang penuh keraguan akan muncul. Ini karut, ini tidak akan berkesan, lihat sahaja semua masalah dalam hidup saya. Corak emosi lama seperti ketakutan, kesedihan atau kemarahan mungkin timbul dengan lebih kuat. Ini adalah ujian. Ini adalah proses penulenan. Di sinilah kita mesti mengubah perspektif kita tentang kesukaran. Setiap cabaran, setiap kesakitan, setiap halangan dalam hidup anda bukanlah satu kesilapan atau hukuman. Ia adalah persediaan yang dirancang dengan teliti untuk keadaan ilahi. Ia adalah satu bentuk kematian ego yang sistematik. Apabila anda menghadapi masalah kewangan, ia adalah satu jemputan untuk melepaskan identiti anda yang terikat pada keselamatan material. Apabila anda mengalami masalah kesihatan, ia mencabar lampiran anda pada badan fizikal sebagai diri anda yang sebenar. Apabila perhubungan berakhir, ia memaksa anda untuk mencari keutuhan dalam diri anda, bukan pada orang lain. Kesukaran adalah rahmat yang menyamar. Ia adalah seperti kertas pasir ilahi yang mengikis lapisan-lapisan ego yang palsu, mendedahkan intipati belian yang tidak dapat dihancurkan di bawahnya. Ia memaksa anda untuk mencari sauh anda bukan dalam keadaan luaran yang sentiasa berubah, tetapi dalam kesedaran saya adalah yang tidak berganjak. Fikirkan sekali lagi tentang eksperimen Dwi celah. Kesedaran anda menentukan sama ada tenaga menjelma sebagai zarah, realiti tetap, atau kekal sebagai gelombang potensi murni. Apabila anda memerhati kehidupan dari perspektif ego yang takut dan terhad, anda secara berterusan meruntuhkan gelombang potensi menjadi zarah-zarah masalah dan batasan yang sama. Tetapi, apabila anda belajar untuk memerhati dari keadaan, saya adalah yang tenang dan tidak terikat, anda membiarkan potensi itu terbuka. Anda membenarkan keajaiban berlaku kerana anda tidak lagi mengihatkan medan kuantum dengan jangkaan anda yang sempit. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Hanya perhatikannya. Lihat ia sebagai program lama yang sedang berjalan. Senyum padanya dan dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada keheningan dan pengetahuan yang ada di dalam hati anda. Jadi, mesej utama dari semua ini adalah sangat mudah, namun sangat mendalam. Anda bukanlah orang yang anda fikirkan. Anda bukan badan anda, bukan minda anda, bukan emosi anda, bukan kisah hidup anda. Ini semua adalah pengalaman yang berlaku dalam diri anda, tetapi ia bukan anda. Anda adalah kesedaran itu sendiri, ruang di mana semua pengalaman ini berlaku. Anda adalah saya adalah yang abadi, tanpa bentuk, yang merupakan sumber dan bahan bagi segala yang wujud. Memasuki keadaan ilahi bukanlah tentang menjadi dewa atau memperoleh kuasa luar biasa. Ia adalah tentang melepaskan ilusi pemisahan. Ia adalah tentang menyedari bahawa anda tidak pernah terpisah dari sumber. Ia adalah satu anjakan daripada berusaha menjadi sesuatu kepada mengenali apa yang anda sudah sedia ada. Pilihan ada di tangan anda pada setiap saat. Adakah anda akan terus menggunakan kuasa suci? Saya adalah untuk mencipta semula penjara batasan anda? Atau adakah anda akan memilih untuk bersemadi dalam keheningan perkataan-perkataan itu, membenarkan potensi tak terhingga anda untuk mekar?
Ini adalah pintu masuk untuk beralih daripada menjadi ciptaan keadaan kepada menjadi pencipta pengalaman anda. Ini adalah kebebasan muktamad. Ia adalah peralihan dari menjadi watak dalam cerita kepada menyedari bahawa anda adalah pengarang cerita itu. Mulai saat ini, biarlah setiap saya adalah yang anda ucapkan, sama ada secara lisan atau dalam hati, menjadi satu pengisytiharan ketuhanan anda. Bukan dengan keangkuhan ego, tetapi dengan rasa hormat yang mendalam dan rendah diri terhadap kehidupan yang mengalir melalui anda. Perjalanan anda untuk mengingati baru sahaja bermula. Sila suka dan langgan saluran ini untuk meneruskan perjalanan kebangkitan ini bersama kami. Kongsikan video ini dengan seseorang yang anda rasa bersedia untuk mendengar mesej ini dan memulakan transformasi mereka sendiri.